Cyber Trooper Perikatan Nasional Ratu Naga mainkan isu kononnya ada budak-budak sekolah Cina ni nyanyi lagu Negaraku, lagu sebab kita tak pernah dengar. Pelajar sekolah Cina ni nyanyi lagu Negeri Perak, bukan lagu Negaraku. Dan mereka nyanyi dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Cina. Dengar elok-elok. Mungkin ada pelat sikit, tapi jelas ianya dalam bahasa Melayu. Tolong sharekan video ni sebab dah ada pihak yang dah mula cuba cetuskan salah faham. Kita bantras awal-awal. Untuk pengetahuan anda, irama lagu Negaraku ni sebenarnya diambil dari irama lagu Negeri Perak. Irama yang sama tetapi lirik yang berbeza. Sebab itulah bila orang luar macam kita ni dengar budak-budak Cina ni nyanyi lagu Perak yang seakan lagu Negaraku tetapi dengan lirik yang berbeza, maka kita akan rasa terkejut sebab kita tak pernah dengar. Sebab itulah ada yang kata, oh dia nyanyi dalam bahasa Cina. Geng, ini fitnah geng. Ini tak betul. Sekali lagi, sharekan video ni seluas yang mungkin sebagai langkah mencegah pihak tak bertanggungjawab jadikan perkara ini sebagai isu 3R. sekarang ni tengah kecoh geng. Ada Cyber Trooper Perikatan Nasional Ratu Naga mainkan isu kononnya ada budak-budak sekolah Cina ni nyanyi lagu Negaraku, lagu kebangsaan Malaysia ni dalam bahasa Cina, bahasa Mandarin. Dia tak nyanyi lagu dalam bahasa bahasa Melayu. Melanggar undang-undang, menyentuh sensitiviti nasional. Siap buat keluar buku akta lagu kebangsaan 68 lagi, nak tunjuk dia betul, nak tunjuk dia ni ada fakta lah bercakap. Pertama sekali, yang budak-budak sekolah Cina dalam video tu nyanyi, yang dia nyanyi yang meramai tu bukan lagu Negaraku. Yang dia orang nyanyi tu adalah lagu kebangsaan Negeri Perak. Dan budak-budak tu nyanyi dalam bahasa Melayu, bukan bahasa Cina. Kau dengarlah betul-betul video tu. Dalam video budak-budak tu nyanyi, kau dengar betul-betul. Memang dia nyanyi lagu dalam bahasa Melayu. Biasalah budak-budak Cina kan, pelat sikit, nyanyi tak betul, keras, lidah tu keras. Biasalah, perkara biasa. Lagi satu aku nak bagi tahu dengan korang, lagu Negaraku, lagu kebangsaan negara kita, dia memang sinonim lebih kurang dengan lagu kebangsaan Negeri Perak. Allah lanjutkan usia Sultan. Melodi lagu tu dia originate, diambil daripada lagu Perancis La Rosalie. Lepas tu barulah jadi lagu rasmi kepada Sultan Abdullah lepas baginda kena buang negeri dekat Seychelles abad ke-19 tak silap aku dulu. Jadi bila Malaysia, negara kita merdeka, barulah melodi lagu tadi diangkat, digubal menjadi lagu kebangsaan, lagu Negaraku. Kesimpulan dia dekat sini, lagu Negeri Perak, lagu kebangsaan Negeri Perak dan lagu kebangsaan negara kita, melodi dia memang lebih kurang sama. Melodi dia sama, lirik lagu aja tak sama. Aku tak percaya, kau pergi buka, kau dengar balik, kau compare lah, sama. Jadi bila budak-budak sekolah Cina menyanyikan lagu kebangsaan Negeri Perak,
Memanglah bunyi dia sama. Samalah macam lagu negara aku bunyi dia sebab melodi dia sama. Yang kau petikai budak-budak sekolah Cina nyanyi lagu tak sama macam kita orang Melayu nyanyi. Apa masalah kau? Pemimpin gerakan kau pun pelat cakap bahasa Melayu tak betul. Itu level pemimpin pun cakap tak betul. Ini level budak-budak sekolah. Apa ada pelat sikit sebanyak. Biasalah itu. Budak-budak sekolah kan. Sepatutnya kita orang Melayu ni bangga dengan budak-budak sekolah Cina ni. Sebab dia nyanyi lagu dalam bahasa Melayu walaupun nyanyi itu pelat dan sebagainya. Yang kau duk buat fitnah kata budak-budak ni nyanyi lagu bahasa Cina ni, apa benda kau ni? Apa masalah kau ni? Habis semua perkara kau nak gaul dari isu perkauman ni, apa masalah kau ni?